Seorang pelajar autisme membuktikan kekangan yang dihadapi tidak menjadi penghalang untuk berjaya apabila meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2025. Nur Syahirah Jazwani Zailani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Naim Libanat itu berjaya memperoleh 1A+, 6A, 3A-, 1B sekaligus melepasi sasaran awalnya iaitu 8A. Nur Syahirah tidak menyangka mampu mencapai keputusan tersebut memandangkan berdepan pelbagai cabaran sepanjang tempoh pembelajaran. Belajar apa je saya? Dalam 3 ke 4 jam. Dia target 8A je. Nur Syahirah berkata dia disahkan menghidap autisme pertengahan ketika berusia 16 tahun dengan melalui fasa sukar apabila mudah berasa tertekan dan kurang gemar bergaul dengan rakan. Beliau berkata sokongan moral yang berterusan daripada ibunya Maznah Kadir yang merupakan seorang suri rumah dan bapa Zalani Zakaria, peniaga insurans itu membuatkan dia terus tekad untuk membanggakan mereka. Saya tak jangka tapi saya tawakal kepada Allah, syukur sebab dengan keadaan dia tu kan, dengan keadaan dia ni banyak-banyak kita sabar, bapa sabar. Itu kita pun adanya mati mata juga dengan keadaan dia tu pergi sekolah, tak segi sekolah macam-macam lah.